Kesian orang lelaki. Posing cover album. Laki susah sikit nak susun. Boleh lah. 2, 3. Tunjuk depan semua. Dia tak buat. 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Tunjuk Kuala Lipis. Kuala Lipis. Kuala Lipis. 2, 3. Selfie lu. Selfie dulu, selfie. Okey, masuk. Ada lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat bertemu kembali 2 hari bulan 11 hari ini. Macam biasa sebelum ni kalau bertemu kembali confirm lah kita ada ride. So hari ini saya ada ride bersama of course lah dengan sahabat kita Mizi Taro. So hari ini kami ada plan nak mengeksplore Kuala Lipis. Kuala Lipis. Tapi saya difahamkan hari ini actually kita ada dalam 10 jentera. Tapi hari ni pagi-pagi malam tadi difahamkan ada penambahan lagi 13 atau 14 lagi jentera yang akan sampai dekat sini. Dan brother kita pun sahabat rider Zainal pun baru sampai. Dia dengan jentera baru dia daripada Melaka, dengan sahabat dia yang lain. Dari baju Hujan? Okey. Belakang okey? Okey. So kami ada lagi rakan yang lain akan sampai hari ini. Pukul 7 kita akan berkumpul dan 7.15 sedikit briefing dan kita akan teruskan perjalanan kita ke Lemang Toki, checkpoint yang pertama untuk bersarapan sana. Dan kemudian kita akan teruskan kita punya ride kita ke Kuala Lipis. So kita tunggu lagi rakan-rakan yang lain sampai. Ram, baru kali pertama jumpa. Sebelum ni ada. Yalah, ke Johor tak nampak. Dari sini. So cuaca pagi ni agak mendung kat atas sana. Kat sana pun mendung. Saya tak pasti sama ada mendung ni berterusan atau hanya sekadar pagi ni saja. Kami mengharapkan hari ini cuaca baik sehinggalah kami sampai ke Kuala Lipis. Tak ada orang pun. Dah masuk je tu. Macam biasa kalau setiap hari Ahad ataupun Sabtu, Gombak BSP memang ramai lah yang RV dekat sini. Ada yang ride, ada yang drive, grouping drive. So memang penuh. Baru-baru ni pun kalau ada yang tengok saya punya channel Temeloh School Ride Temeloh High-Tech, so kami ada RV sebelah sana. Memang ramai, dengan kereta pun berkumpul dekat sini. So jadi kami tak ada ruang. So hari ni pun sama, cerita yang sama, ramai. So sekejap lagi kami tunggu lagi beberapa kawan yang lain akan sampai. Ada 10 minit lagi pukul 7 dan kami target dalam 7.15 kita akan gerak ke sana dan ke Lemang Toki untuk bersarapan. Satu lagi sahabat kita baru sampai. Dia akan join kita hari ni. Okay. Salam. Zali pun salah satu daripada KRS group. Hari ni dia join dengan kami. Saya pun KRS group juga. Ni pun Lena pun KRS juga. Tapi hari ni kami mix group untuk ride ke Kuala Lipis. Ita dengan Jo, suami dia baru sampai di Kemban. So dia pun join kita hari ni.
akhirnya. Pasport awak tak? Pasport? Ini curi kan? Jadi dia TND. Saya memang free ya. Lepas kerja lah. Assalamualaikum, Kai. Khalid. Hari ni ramai sahabat-sahabat baru yang join. Kami pun tak berapa kenal lagi, tapi tak apa, alhamdulillah ini satu jalinan ukhuwah. Kita boleh berkenal antara satu sama lain. Dari mana bang? Rawang. Oh, Rawang juga. Sama dengan ni lah, sama dengan motor. Ke BKL bulan lagi mana? DPJ 50%. BKL bayar. Dia tak share. Tak tengok. Pizza ada. Kalau itu kalau ada discount banyak. Dia pun sahabat kita, join hari ini juga, bersama kita hari ini. Ini pun sama, join kita hari ini. Baru sampai, alhamdulillah. Saya masih lagi tak berapa kenal dengan, memang tak kenal lagi. Ini kali pertama saya dan mereka join bersama-sama. Kai. Ya. Jadi alhamdulillah hari ni saya boleh berkawan lah dengan dia, kenal antara satu sama lain. Kai. Ya. Vijay. Ya, Vijay. So 7-10 minit sekarang ni, saya rasa kita nak Mizi Darul nak briefing sikit tentang kita punya tentative perjalanan kita sejak Rapat. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita akan ke Kuala Lipis. Okey. First kita akan sarapan di Lemah Tongki. Selepas tu kita akan pergi ke Kuala Lipis, dan dekat Kuala Lipis tu ada beberapa tempat yang kita akan pergi. And then selepas Kuala Lipis kita akan pergi ke Raub untuk makan tengah hari, and then kita bersurai esok. Okay. Pertama kali saya nak nasihatkan tentang keselamatan. Okay. Untuk keselamatan, jarak kenderaan masing-masing mestilah mengikut jarak yang selamat. Jangan terlalu rapat ya. Okay. And then abang brother Kai kita akan lead konvoi ni. So kita akan follow dia punya had kelajuan. Bukan had kebanggaan. Okey. Had kelajuan. Kalau dia bawa 80, kita follow 80. Kalau dia bawa 180, kita follow. Okey. Saya akan jadi sebagai marshal, sweeper, akan pergi depan belakang. Okay. Yang penting kat sini kita pergi sama-sama, balik sama-sama. Okay. Tak kisah sisi kecil ke besar ke, kita respect each other. Okay? Jangan ada provokasi, jangan ada ketidakpuashatian. Kita datang untuk enjoy the ride. Okay? Okay. Ada apa-apa pertanyaan? Okay. Kita akan ada sedikit bacaan doa yang akan di-lead oleh Brother Kai kita. Al-Fatihah. Tapi dia pergi ke Batu.
sekarang kita akan memulakan kita punya perjalanan kita ke Lemang Tauke dan seterusnya kita akan terus ke Kuala Lumpur, insyaAllah.
pukul 8 pagi. 8 pagi baru saja kami sampai dekat Lemang Tok Ki 2. Masih lagi okey, tenang, tak ramai lagi orang. So kami mungkin orang yang terawal kami sampai dekat sini. Dah cukup baik dekat sini. InsyaAllah kita akan teruskan nanti perjalanan kita dengan keadaan yang baik, cuaca yang baik. Kuala Lumpur. Sini pun ada dia orang parking juga. Tu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hari ini 13 jentera yang sampai ke Lemang Tok Ki. Sekejap lagi kami nak bersarapan. Kemudian kami akan teruskan ke Kuala Lumpur. Alright. Teh halia ada? Teh halia ais ada? Teh halia ais. Halia tepung. Nescafe. Ya. Ambil lah. Nescafe. Dia dengan ais dengan teh tarik. Nasi lemak ke nasi kerabu? Saya nak nasi kerabu je sebut. Apa? Nasi lemak. Tak salah nasi lemak pun tak. Sekarang dia apa ni? Sambal dia lebih sikit. Keluar mata. Nescafe dengan teh ais. Nescafe ais dengan teh tarik. Lemak. Si lemak kita pagi ni dapat rakan-rakan yang lain. Ya. Tadi kalau. Ti, lepas sikit ti muka ti. 1, okey ti 1, 2, 3. Oh, ya.
adalah lemak. Lemang belum siap. Lemang belum siap. Lemang dah siap, rendang belum. Dekat sini, Lesung ni, sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Base. Mungkin singgah sekejap kat Raut Seminyak lagi. Halo lah, motor triko tangki tak besar. Tapi hari ni saya seronok kerana sisi-sisi yang besar yang lain akan join dengan saya. Saya respect diorang. Tengok meriahnya belakang sana. Sahut terpanggil namaku, sangkanya dari jiwamu
Kami sekarang ada dekat Sungai Koyan. Petrol Sungai Koyan berhenti sedang untuk minyak. Kita nak minyak je, kemudian kita pulang dekat rider-rider kita bergambar dekat Sungai Koyan Road 1504. Bagi pulang sekejap. Antara yang lain minyak dulu. Lepas tu sebelum kita meneruskan perjalanan kita ke Kuala Lumpur. Cuaca macam biasa baik hari ni. Saya ingat mungkin sebelah petang mungkin hujan. Dekat app kata petang hujan. Pagi ni nampak okey. Alhamdulillah. So kita akan teruskan perjalanan kita dengan best. Sementara tu kita ambil peluang main kita nak tampal stiker dia sekejap. Bersebelahan dengan lokasi Official Club, Stadium Riders, GIA Riders, RCTS BC. So dekat sini ada situ. Itu yang hat. Selepas kami berhenti minyak sini, kami minyak dekat Sungai Koyan, kami akan terus ke Kuala Lumpur 0km. 0km, kemudian dekat situ Biji Taro dah letak tentatif, mana kita akan terus pergi ke stesen kereta api lama Kuala Lumpur. So, gambar kat situ. Kemudian ada lagi tangga 100 Kuala Lumpur, jambatan kereta api Tanjung Jati. Kemudian kami akan berpatah balik ke Raub dan kita akan makan tengah hari dekat Azmi sini, Tempoyak dekat Raub. Kemudian kita akan tinggal dekat Masjid Sultan Abu Bakar Raub. Kita akan solat jamak dekat situ. So itu adalah salah satunya itinerary yang telah disediakan oleh Miti Taro hari ini. InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar. Dan hari ini actually hari yang sangat istimewa bagi saya sebenarnya. Seriko 150 menyertai ride bersama dengan kawan-kawan di Taro, iaitu TC yang lebih 250 ke atas. So, alhamdulillah mereka pun santai. Mereka pun ride dalam keadaan santai, tak laju, tak slow, masih lagi dalam kerajaan kebangsaan. So, kita berehat sekejap kat sini. Nanti kita akan teruskan perjalanan kita ke Kuala Lumpur 0km Kuala Lumpur. 11 pagi. Kami nak terus ke 0km. Rehat sekejap tadi dari minyak, dan sekarang ni kita akan terus ke 0km Kuala Lumpur. Ini dah lagi yang lain nak bersiap dia. Jadi kita gerak. Ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama,
irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Dagdikduk detak jantungku, ser bunyi darahku. Dagdikduk detak jantungku, ser bunyi darahku. Na mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju. Ku tak mau peduli, biar hitam biar putih. Melangkah berhati-hati, asal jangan nyebur ke kali. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Berapa belum? Kemana kita hari ni? So kita sekarang ada berada dekat, baru sampai dekat Kuala Lumpur Zero Camp. So ini salah satunya capai yang kita nak hadir hari ini. Apa yang specialnya Zero Camp? Zero Camp adalah titik permulaan bagi satu pekan, satu tempat, satu bandar bagi Coast Malaysia ketika dulu. So sana pun ada dia punya landmark untuk kita bergambar Zero Camp. So kita bagi peluang semua rider-rider kita bergambar dekat Kuala Lumpur Zero Camp. Kemudian kita ada signboard dekat atas ni. Kemudian kita ada kat sini ada Kuala Lumpur Batu Tanda Zero Camp. Kat sini pun ada. Dekat sini pun ada, boleh Batu Zero km. Ya, bagi orang yang biasa, orang kata apa benda ni Zero km, tetapi bagi peminat Zero km ni dia ada satu kelainan bagi diri dia, sebab dia akan memburu semua Zero km yang ada dekat Malaysia ni, Semenanjung Malaysia terutamanya. Pemburu Zero km, dia ada hobi dia sendiri. Ada setengah rider dia nak cari makan kan, dia nak explore makanan. Tapi bagi kami kali ini, walaupun kami explore makanan, kami explore satu tempat, dan kami juga dalam masa sama kami memburu Zero km. So kita nak bergambar sekejap ramai-ramai dekat Zero km ni. Kemudian kita nak pergi ke tangga 100 Kuala Lumpur. Cuaca pun panas, tak boleh lama kat sini, boleh hangit nanti badan. Kita nak bergambar dulu kat sini. Gambar. Ya, kita nak gambar dulu. Sini. Batu jangan lipis. Ini kena susun perempuan dulu, lepas tu laki duduk belakang.
Bawah mata pejam. Situ pun boleh. Rapat. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Krista, 1, 2, 3. Tunjuk Kuala Lipis, Kuala Lipis. Kuala Lipis. 1, 2, 3. Ya, belum. Belum. Selfie dulu. Selfie dulu. 1, 2, 3. Okey. Dikduk detak jantungku ser bunyi darah. So sekarang kami nak bergerak ke tangga 100. Tangga 100 Kuala Lipis. Tak jauh daripada GSM dekat sini. Kalau ikutkan map ni 2.7 kilo lagi. So tak jauh dah. Sekejap lagi kita akan ke sana. Dikduk detak jantungku ser bunyi darahku. Na mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju. Ku tak mau peduli biar hitam biar putih, melangkah berhati-hati asal jangan nyebur ke kali. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kala ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena. Ini dia tangga 100 Kuala Lipis. Siapa nak bergambar dulu. Siapa rasa dia Google? Kita bagi peluang dia gambar dulu. Okey.
Pompan. Di pompan tu. Pompan tu. Siapa lambat belakang? Buat macam tu nanti kan. Bang, nanti video buat macam ni. Ya. Dia buat tangan dia tu. Dah habis dah perempuan? Ada lagi? Ada lagi? Gambar dulu, gambar dulu. Yang last mana? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lelaki pula. Jangan ambil kan. Apa nak ambil? Rakam. Jangan lupa buat live juga. Siapa lelaki ambil gambar? Tangkaplah Sian. Ambil gambar. Sian orang lelaki. Posing cover album. Laki susah sikit nak susun. Boleh lah. Mana Ismail? Satu, dua. Masuk ni. Sabar. Oi. Kepala terantuk. Makan, silakan. Tak apa sini. Okey. Nak berdiri. Berdiri boleh? Okey. Dah. Satu, dua, tiga. Tunjuk depan semua. Kita buat. Satu, dua, tiga. Dia lagi lawa. Lagi. Satu, dua, tiga. Action lagi. Tiga. Sama je. Jap. Sekejap. Freestyle sikit. Satu, dua, tiga. Bye-bye. Aduh Bang Jamil, jejak tampan anak Pak Jalil. Aduh segatnya, dia pandai bergaya, sopan sekali. Dia juga rajin mengaji. So, mana Fizi depan ni? Kita ke jambatan. Kita pergi jambatan. Betul. Lepas tu kita makan patin. Makan patin. Makan patin. Makan patin. Harap-harap dia tak habis lah. So next kita nak pergi ke kalau ikutnya kat sini kampung Tanjung Jati, Tanjung Dikit, Old Iron Railway Drive. Jambatan kereta api lama. Jadi kita sampai sana. Tak jauh pun dalam 1.8 kilo. So actually dekat pekan Kuala Lipis ni memang banyak lah tempat-tempat yang menarik yang untuk kita explore. Semua dekat-dekat. Jadi yang mana rider-rider mungkin dah pernah pergi ataupun pertama kali nak datang lagi ke sini. Saya pun pertama kali juga datang ke sini untuk ride. Sebelum ni lalu je. Dan dengan Bang Jamil, tiap pagi pergi ke kali, rajin sekali. Lewat depan rumahku, ku senyum dia malu sambil menunduk wajahnya tampan. Ya Bang Jamil, kau jejak tampan. Bang Jamil tampan rupawan. Ya Bang Jamil, engkau ku damba. Aku mahu kau pinang aku bulan depan, kita ke penghulu.
Gate dah buka bang, kita boleh lalu. Gate dah buka. Tak ada. Itu kat rumah betul Honda kan. Saya sama tau. Kalau nak bagi signal, tutup signal, tekan horn. Itulah. Dia punya position dia tu. Honda kat rumah kat bawah. Sama lah kalau bawa ADP pun sama. Kita sampai dekat jambatan lama kereta api Kuala Lipis. Dekat sana tu ha. Cuaca memang panas. Dah 12.30. Nak buka helmet pun tak sanggup. Bawah ada apa, Mit? Bawah ada apa? Jalan sungai. Sungai? Boleh mandi dah. Bawah ada sungai. Oh, jambatan. Gambar jambatan ni. Oh, tu jambatan dia. Ni jambatan. Pon. Kalau nak jalan tepi, kita tak pasti sama mana jalan ni, landasan ni masih pakai Oh yo. ataupun tak. Tapi saya rasa macam pakai. Pakai ni. Jambatan tu sebelah dia je. Hati-hati ya, jangan pijak ni. Oh, boleh gambar tidur puas dah. Dia dah pakai konkrit ni baru ni. Dulu kayu. Boleh berhati-hati lah. Kita explore kat sini tempat-tempat yang menarik. Selain kita ada jambatan kat Kuala Kangsar, so kita berada kat sini kat Kuala Lipis. Sementara tak ada kereta api. Sementara tak ada orang nak bergambar, baik kita bergambar dulu. Cepat sementara tak ada kereta api. Ni orang kampung. Ni rare jambatan ni. Motor kita orang boleh lah. Motor korang tak boleh. Betul. Wah, ada sungai lagi. Belum lagi. Maksudnya ada kereta api lalu lah juga. Belum lagi. Ke Patin. Nak depan sana ke ni? Kompong hati. Sini je. Tak apa, biar tu. Orang Patin ni. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu. Ambil gambar sini ya. Satu, dua. Oh, kaki bawah tu betul dia kat tangga kan? Oh, kaki bawah tu dia tangga lah. Cepat, ni, ambil kan? Cepat. Tembak. Boleh turun kau naik motor ah. Kat situ. Ya. Okey. Nampak lagi belakang ni. 2, 3. Okey, lagi. 1, 2. Kita dulu bang. Okey. Amin. Ui, takut ruput. Sungai bang. Kat sini ya. Diri kat tengah-tengah. Jangan pijak antaranya. Ni, nampak jauh. Zoom lah, zoom. Boleh. Aduh Bang Jamil, Dinda sungguh tak sabar menunggu. Hatiku rindu, senyum manis bibirmu menggoda hatiku. Hatiku rindu padamu. Ya Bang Jamil, kau jejaka tampan. Bang Jamil tampan rupawan. Ya Bang Jamil, engkau ku damba. Aku
kau tampan, Bang Jamil tampan rupawan. ya Bang Jamil. Jamil, 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 Jamil. Engkau ku damba, aku mau kau pinang aku bulan depan kita ke penghulu. Bulan depan kita ke penghulu. Bang Jamil, Bang Jamil, Bang Jamil. So selesai saja kami makan dekat Azmi Patin ni, kita nak bergerak terus ke Masjid Sultan Abu Bakar untuk solat di situ, dan mungkin kita akan berehat sekejap dalam setengah jam kat situ lepas solat. Belakang warna putih ni jauh sikit kan belakang ni. Di hutan ni.
Awak kita sampai dulu tu pada Alah-alah lah ni. Ini bukan awal pet. Kata yang awal. Sampai betul lah. Yang si siapa tu mana dia balik. Jauh ke bawah masjid lah. Ingat ke Cameron? Baik, sekarang kami baru saja sampai dekat Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar Raub. Kami nak buat solat jamak dekat sini. Dan ini destinasi terakhir kami untuk ride Kuala Lupis hari ini. Dan selepas saja selesai kami solat jamak ini, kami akan terus pulang ke rumah masing-masing. Jadi untuk episod Kuala Lupis ride kali ini, KFU bersama dengan Militaro bersama dengan rakan-rakan yang lain akan berakhir di sini. Jadi insyaAllah jika ada masa lagi, ada kelapangan, bolehlah kita ride bersama-sama lagi. Yang mana nak ride bersama dengan saya ataupun dengan Militaro atau dengan rakan-rakan yang ada pada episod kali ini, insyaAllah kita boleh ride lagi bersama-sama. Dan dengan harapan ride hari ini tidaknya berakhir pada hari ini lah. InsyaAllah nanti rakan-rakan yang lain yang dah turut serta ride bersama dengan Militaro dan saya hari ini akan ride lagi pada masa akan datang, sekiranya sekiranya diinginkan untuk kita ride bersama, insyaAllah. Jadi episod kali ini inilah dia berakhirnya episod Kuala Lupis ride bersama Militaro dan KIQ. InsyaAllah kita jumpa lagi masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Bye bye.